Entah, aku rasa benda tu tak boleh lah. Tak boleh juga. Bukan Aku tak boleh passion hidup. kau. Bukan passion. Lepas tu aku tak boleh hidup dengan tu. Faham. Pasal aku kena ada duit ni. Pasal masa tu komitmen aku dah start. Okay. Apa tak? Komitmen aku dah start tapi aku tak boleh hidup. Tak mana ada duit tu. Faham. Sebab dia based on commission je kan. Betul. Dia commission based. Banyak tak rejection? Sebab kalau cerita pasal rejection ni, kalau buat bisnes benda tu memang common lah. Ya tu. Macam mana kau face benda tu? Masa awal koyak tu. Dia sekali je kau approach orang, lepas tu dia cakap dia tak nak kan. Kau rasa macam down gila tu. Faham. Tapi benda tu harus ditempuhi. Ya tu. So anak tak nak duit kan? Ya betul. Sebab kalau kau tak approach dia 50-50 tau benda ni. Okay. So kalau kau tak try, kau faham tak? Aku tak tahu dia nak ke tak. Okay. So lepas jual insurans, kedai buku. Betul. Kedai buku tu just gig biasa lah. Okay. Gig biasa lah kan. Next lepas tu? Okay. Lepas tu aku masuk satu company elektrik, jual barang elektrik sebagai sales engineer.